Semasa itulah berlaku pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Indonesia. Tapi ada episod sebelum itu yang menjadikan kami ni dalam aktivis NGO, terutamanya kita yang kembali daripada Australia ini, sangat terpengaruh secara emosi dalam isu Timor Leste ini, kerana salah seorang rakan kita di universiti, iaitu Kamal Bahaj, beliau adalah seorang anak muda. Waktu itu bersama dengan kegiatan kita di Australia. Dia belajar di Australia? Dia belajar di Australia juga. Kan New Zealand Bukan. Dia Australia. Dia ibu dia orang New Zealand. Okay. Tapi dia adalah rakyat Malaysia, yang dilahirkan di Malaysia dan dididik di Malaysia dan kemudian belajar di Australia. Dia lagi muda dari lebih muda. Saya agak dia mungkin 6 atau 7 tahun lebih muda daripada saya. Beliau telah bergembala dan telah mengambil ke Indonesia dan kemudian Timor Leste. Semasa itulah berlaku pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Indonesia. Dan Kamal ditembak, dan oleh kerana kecederaan itu terlalu parah dan tidak sempat dibawa ke hospital, beliau telah korban dalam penembakan itu. Bukan saja beliau, dan ramai lagi orang-orang Timor Leste juga dibunuh. Dialah salah seorang anak muda yang dibunuh.